Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali sama-sama kita berkumpul di masjid kita. Dah akan kita sambunglah. So, kita telah lalu di mana kita pada babu an-najasat. The chapter of impurity. Di mana kita dah bincang tentang definisi najis, kepentingan dan juga hukumnya. Dan kita dah masuk last kuliah hari itu. Nak mari last kuliah hari itu? Bukan raya haji ya? Mari kan? Tanya tak mari rasa mari, tanya mari rasa tak mari. Kita dah masuk tentang anwa' an-najasat. The category of impurity. Maksudnya apakah kategori-kategori atau jenis-jenisnya lah. Kategori ni maksud jenis lah lebih kurang. Walaupun dia ada beza sebenarnya. Baik, di mana kita dah bincang jenis yang pertama lah. The first type of impurity, al-qismul awal minan najasat. Itulah an-najasatu al-mughalladhah ataupun disebut sebagai an-najisul mughallad. Boleh dua-dua. Kenajisan yang berat atau najis yang berat, atau diberatkan. Yang tepat diberatkan sebenarnya. Dan saya dah sebutlah, ghalladha yughallidhu mughallad, memberatkan. Mughallad makna diberatkanlah sebenarnya. Tapi boleh aja tuan-tuan kata najis berat ya. Najis berat, cara cuci dia pun berat juga. Dua-dua berat lah ya. Ia merujuk kepada ajaran dan babi lah. Dan saya dah hurai kepada tuan-tuan tentang dua haiwan itu. Pada kuliah lalu secara tak adalah panjang lebar, tapi detail jugalah kan. Tentang kenajisannya dan cara menyucikannya ya. Baik, yang saya tak perlu ulang lagi lah. Ingat kedua agak-agak. Mujuk masjid Fasuah tak ada perisa. Baik. Alamak mana? Mana otak saya? Kejap. Ini dia. Hari ini kita nak pergi kategori yang kedua lah. Al-qismus tsani, the second type of impurity. Itulah najis mukhaffafah. Najis anak kecil lelaki yang tidak minum dan makan selain susu ibunya. Betul tak? Muka surat 67 Mukhaffafah ni lawan mughallazah. Kalau berat, ghallaza yughallizu mughallaz. Kalau ringan, khaffafa yukhaffifu mukhaffaf. Diringankanlah. Sebab kalau ringan khafif. Kalau mukhaffaf ni maksud diringankan. Macam saya sebut dulu lah. Kalau berat, ghalis. Kalau mughallaz, yakni diberatkan. Kalau kita nak terjemahan yang precisely lah, yang tepat lah. Ya. Tapi bahasa Melayu ni, kadang kita ada sebagian perkataan kita tak terjemuh betul-betul ikut Arab lah. Banyak je kan. Salah satu hak ni lah. Tapi tak apa je, boleh aja ya. Baik, mukhaffafah makna najis yang diringankan atau najis ringan lah. Merujuk kepada anak kecil lelaki. Anak kecil ni ada dua. Satu anak kecil lelaki, satu anak kecil perempuan lah. Mungkin juga ada yang campur dua-dua. Dia panggil khunsa. Itu pondang yang original lah. Yang mana dia ada dua kemaluan lah. Dan dalam fiqh, walaupun tidak banyaklah dibahaskan oleh para ulama, tapi memang ada dalam furuk bila dia hurai tentang lelaki begini, wanita begini, dia mesti adalah tentang khunsa ya. Baik.
Di mana khonsah ni umumnya tuan-tuan, hukum dia mesti merujuk kepada kecenderungan orang itu. Kalau dia ada dua kemaluan, kalau dia cenderung kepada lelaki, dia ikut lelaki. Kalau dia cenderung kepada wanita, dia ikut wanita. Walaupun fizikal dia tu mungkin dia macam lelaki, muka dia macam lelaki sikit lah, perwatakan dia pun macam lelaki, tapi mungkin jiwa dia atau dia kena tengok kecenderungan jantina tu macam mana, ya. Baik, tapi ini merujuk kepada lelaki lah. Najis anak lelaki, yakni bayi lelaki yang tidak minum dan makan selain susu ibunya, ya. Ini ada pendapat majoriti para ulama, of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kita balik kepada mata yang saya sering baca pada tuan-tuan setiap kali kuliah. Mata apa? Mata apa? Mata Abi Suja'. Nama mata dia Matan An-Nihayah wa Takrib. Ditulis oleh Alimah Abi Suja', tapi direngkahkan kepada Mata Abi Suja'. Di pasaran kita ni lebih dikenali dengan nama Mata Abi Suja' lah. Mata tersohor mazhab Syafi'i. Dan mata yang saya paling cintai lah. Sebab saya daripada zaman sekolah menengah dulu dah belajar mata itu. Dan kami hafal. Ya. Di mana dengan jelas disebutlah dalam bab najis tu, ya, babun najasat wa bayan ghusliha, bab najis dan juga keterangan tentang bagaimana membersihkannya. Mula-mula sekali disebut kullu ma kharaja minas sabilain najisun ilal mani, setiap yang keluar daripada dua jalan itu, yakni kubul depan, belakang dubur, adalah najis melainkan mani. Ini kita hurai nantilah. Kategori ketiga, mutawassithah. Patut mughalazah dulu, mutawassithah dulu, baru mukhaffafah. Tapi kita ambil mughalazah dulu, mukhaffafah dulu, baru kita pergi tengah-tengah mutawassithah. Mutawassithah ni makna yang pertengahan, berat, ringan. Tengah-tengah tu kita ambil nombor 3 lah, supaya kita gambaran nampak lebih jelas lah, ya. Mana kita belajar hak paling berat, kita belajar hak paling ringan. Selain hak paling berat dengan hak paling ringan tu, hak tengah-tengah lah, mutawassithah lah. Jadi mudahlah dari sudut pembelajarannya, ya. Baik, lepas dia sebut pasal mani tu, dia sebut apa lepas tu? Ya, dia sebut wa ghuslu jami'il abwal wal arwas wajibun, dan membasuh. Ghuslu tu makna basuh. Ghuslu makna mandi. Saya dah urai dulu kan, zaman mandi dulu. Orang Arab ni kalau ghuslun basuh, ghuslun mandi. Beza hak mula-mula tu bagi atas dengan bagi hadapan aja. Kalau baca baris hadapan jadi mandi, kalau baca baris atas jadi basuh. Mandi dengan basuh ni lebih kurang, tapi lain-lain. Jadi perkataan tu perkataan yang sama, cuma baris membezakan, ya. Arab memang macam tu, baris memberi pengaruh besar dari sudut maknanya. Okey, jadi dia kata wa ghuslu jami'il abwal, membasuh jami' semua. Berarti kita kata ijma' mana semua, ajma' mana semua, jamaah mana semua. Jamaah ni ramai lah, merujuk pada bukan seorang tapi ramai, keseluruhan, ya. Semua dia kata al-abwal, plural kepada baul, air kencing. Baul satu air kencing, kalau banyak dia panggil abwal. Wal arwas, dan juga najis-najis, tahi lah, tahi, air kencing panggil baul, tahi dia panggil raus, ya. Plural dia abwal dan arwas. Merujuk kepada air kencing manusia dan haiwan, dan juga najis-najis atau tahi manusia dan juga haiwan. Wajibun adalah wajib. Dia kata basuh air kencing dan tahi ni wajib kesemuanya. Kemudian ada klausa after that, dia kata illa baulus sobi, melainkan baulus sobi, air kencing sobi. Mana sobi? Sobi ni makna bayi, ya. Budak-budak, ya. Allazi lam ya'kul ta'am, yang tidak memakan makanan, ya. Fa inna ma yathuru bi rasyil ma'i alaihi, fa inna ma, sesungguhnya, yathuru dia suci, bi rasyil ma'i alaihi, dengan hanya rasyil ma', merenjih-renjihkan, alaihi, ke atasnya, ya. Jadi selaraslah dengan apa yang saya notakan di sini, di mana air kencing yang mukhaffafah, di mana najis yang mukhaffafah ini ialah najis yang begitu. Nombor 1 mesti bayi lelaki, tak boleh bayi wanita.
Ya, kalau khunsa, kena tengoklah dia ni cenderung lelaki ke wanita. Kita lah tengok lah mak bapak dia ke apa untuk menentukan. Ya. Statusnya itu. Ya. Pasal apa bayi wanita? Tak boleh. Pasal seumpama yang disebut oleh pensyarah matan itulah Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ulama besar mazhab Syafi'iyah sebelum ni lah. Dia ada buku yang menghuraikan matan Abi Syuja', nama dia Kifayatul Akhyar. Saya masa di sekolah baca Iqna', pasal silibus kita Iqna'. Iqna' ni syarah matan Abi Syuja' oleh Khatib Syarbini. Tapi masa saya di universiti, saya suka baca Kifayatul Akhyar. Pasal dia kompak. Iqna' banyak jilid. Kifayatul Akhyar syarah matan Abi Syuja', tapi dia satu jilid. Dia kompak lah, maksudnya dia, macam nak kata kompak apa? Komplek, bukan komplek, dia kompak maksudnya dia gabung, bukan gabung juga. Kompak ni maksud dia padat. Kompak mana padat, dia padat. Orang lain berjilid-jilid, dia satu jilid aja. Jadi kita boleh kata ringkas dan padat, macam itulah ya. Dia kata uhturiza minas sabiyah. Disebut baulus sabi, anak kecil lelaki, bayi lelaki, maka tidak termasuklah bayi wanita. Adalah sebab-sebabnya tu, seumpama yang disebut oleh beliau dan beberapa ulama yang lain. Dalam konteks moden ni macam Qardawi pun sebut hikmah atau wisdom, bukan kebaikan. Hikmah apa? Kebijaksanaan lah. Kenapa Allah Ta'ala berbeza-bezakan antara lelaki dan wanita? Ada lenah tu, tapi ada kebaikan juga. Antaranya ialah air kencing bayi lelaki ni dia apa nama tu dia panggil? Nipis dia panggil apa? Macam mana istilah dia? Lupa. Dia panggil kejap. Sakhin. Sakhin ni makna nipis. Dia tak tebal lah. Sakhin bukan, silap. Nipis apa? Sakhin tebal, nipis apa? Nanti nak cari balik. Tapi kalau wanita dia tebal tu wanita. Baik. Cerita dia kalau lelaki dia nipis. Kalau perempuan dia tebal. Sakhin tebal lah bahasa Arab. Nipis ke apa anda lupa. Nanti nak cek balik. Ya. Yang kedua, yang lelaki ni dia putih. Ya, dia abyad. Bukan dia mana dia cerah. Tapi kalau wanita dia asfar, dia kuning. Dan yang paling penting, ni mungkin penelitian dia lah, tak ada nah pun. Ya. Dia kalau lelaki dia tidak ni la yatarasyah, kata beliau, dia tidak apa, bertebaran lah. Dia tend to spread dalam bahasa Inggeris, dia panggil apa? Kalau dia kencing itu dia terkumpul. Dia yaqa' fi mahallin wahid. Kata macam Qardawi kan, dia duduk di satu tempat lah. Tapi kalau perempuan dia lebih terpercik. Mungkin sebab kemaluan tu kot. Ya. Laki kan dia ada piping. Jadi dia kalau perempuan ni dia tak ada piping, jadi dia ni lah sikit, dia ya tarasyah, maknanya dia spread. Kalau laki ni dia yaqa' fi mahallin wahid. Dan kalau perempuan ni katanya yaltasiqu bil mahal, menyebabkan dia pekat, dia melekat pada tempat itu. Ini antara penelitian mereka lah tentang air kecing antara lelaki dan perempuan. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan anak kecil bukan main 4-5 orang, tapi tak pernah tengok air kecing anak sendiri. Anak pun tak tengok, minta maaf lah. Rupanya begitu air kecing. Beza antara lelaki dan wanita. Mengikut penelitian dan pendapat yang mereka tulis lah dalam buku-buku fiqh mereka. Ala kulli hal, hak tu nombor 2. Lebih utama lagi ialah kerana ia dinaskan oleh Rasulullah SAW. Dan practically sahabat bagi tahu memang Nabi buat begitu. Jadi ada qauliyah, sunnah qauliyah. Mana Nabi sebut this is the strongest evidence. Inilah dalil yang paling kuat sekali after Quran. Yang kedua ialah fi'li, sunnah fi'liyah, perbuatan.
Kalau ada kata-kata Nabi, kalau ada perbuatan Nabi, that is the strongest evidence lah. Itu paling kuat sekali lah. Ya tak? Ada yang ada kata-kata saja. Ada yang ada perbuatan saja. Dan ada yang ada kedua-duanya. Ini tuan-tuan belajar dalam hadis lah. Ya tak? Hadis belajar kan? Hadis merujuk pada sunnah lah. Ada qauli, ada fi'li. Kadang-kadang qauli, fi'li dia sama-sama menyokong lah. Qauli pun Nabi kata, perbuatan pun Nabi kata, perbuatan pun Nabi buat. Tapi ada juga qauli lain, fi'li lain. Kadang-kadang qauli Nabi suruh, ya tak? Perbuatan mungkin Nabi tak buat, ataupun qauli Nabi larang, tapi perbuatan Nabi buat. Dulu kita dah belajar bab kecil berdiri tu kan. Kalau ikut qauli tak boleh, Nabi larang. Tapi fi'li Nabi buat pula, ada Nabi buat. Tak tahu lah, ingat lagi dah bab istinja lama dah ya. Tapi dalam kes ni sebut pun Nabi sebut, buat pun Nabi buat. Ya. Mana hadisnya? Hadisnya ialah ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Antaranya daripada Ummu Qais bintu Muhsan, di mana dia sebut dia bawa seorang budak lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anak dia, dia anak orang tak tahulah kan. Atak ila Rasulillah bisabiyyin radi'in lam yakulit ta'am. Yang mana dia bawa tu budak kecil yang tidak memakan makanan. Apa makna tidak memakan makanan di sini? Kata para fuqaha kita, dia mesti kebiasaannya 2 tahun dah ke bawah, dan dia hanya minum susu ibunya. Ya. Bila sebut radi' lah kebiasaan bahasa Arab. Hatalah hadis itu pun hadis Aisyah, ada satu riwayat dia panggil lam yardu'. Apa nama? Bukan lam yardu'. Yardu' mana dia meminum susu ibunya. Budak ni, bayi ni dia ada 2. Satu yang minum susu ibu, orang Arab panggil radi'. Ya. Yang tak minum susu ibu dia tak panggil radi' lah. Kalau sobi dia panggil sobi saja. Tapi kalau dia minum susu ibunya dia panggil sobiyun radi'. Ya. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar dalam munakahat, ujung-ujung lah dia ada babur radha'ah, bab susuan. Merujuk kepada bukan cara nak susu anak, tapi ni anak susuan. Radha'ah tu makna susuan. Ya. Jadi budak yang minum susu dia panggil radi'. Jadi yang tak memakan makanan yang disebutlah hadis ini ialah yang hanya minum susu ibunya, dan kebiasaannya dia bawah 2 tahun lah. Tapi ada je lepas 2 tahun minum susu ibu dia lagi ada je, ya tak? Mungkin lah, tapi dia mesti 2 tahun dan dia minum hanya susu ibunya, ya. Pasal disebutlah hadis itu lam yakulit ta'am, dia tidak makan apa-apa, ya. Itu qauli, ya. Ada hadis Aisyah, ada hadis apa perempuan tu lah, Ummu Qais bintu Muhsan, dan mungkin lagi ada beberapa hadis yang lain. Hadis Abi Lubabah adalah hadisnya tu. Maksud ceritanya Nabi dia bawa, ni bukan fi'li ya, ni qauli, perbuatan. Bawa budak Nabi, Nabi pegang, umpama kata Aisyah, wada ala hijrihi, dia tak tahribah, fa bala alaih, tiba-tiba dia kencing. Ya. Dan ada juga riwayat wada'ahu ala farashihi, Nabi meletakkan di atas tikanya, tempat lapik dia duduk. Ya. Ala kulli hal, Nabi letak atas riba dia ke, Nabi letak atas tika ke, budak tu kencing lah. Dan bila budak tu kencing, kata Aisyah, da'a Rasulullah bima'in fanadahahu, Nabi cuma minta air dan Nabi merenjih-renjih akak ia. Ya. Mana Nabi tak basuh lah, Nabi ceh-ceh gitu lah, genyi. Dia panggil sprinkle, bahasa Inggeris dia panggil sprinkle. The Prophet just sprinkle the water over the place, maknanya Nabi tak basuh lah. And the Prophet didn't wash it, mana Nabi tak basuh, Nabi cuma merenjih-renjihkan saja. Sebab itu kata ulama moden kita, Syekh Dibyan, Muhammad Dibyan, kami ulama muamalat suka baca buku beliau, pasal dia antara buku muamalat perbandingan yang nak kata paling komprehensif itu tak jugalah, tapi agak komprehensif. Ya, sama dalam bab taharah juga, dia ada buku taharah yang paling komprehensif, berbelah jilid kot. Ya, saya pun ada. Once a while saya rujuk jugalah.
Dia ni jenis suka mengkaji apa gitu gini kan. Dan buku moden yang agak baguslah di pasaran. Macam buku yang sebut tu dulu kan, Mausu'ah Fiqh Kuwaitiyah tu, Encyclopedia Fiqh Kuwait, yang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ni, disahkan oleh Mufti tuan-tuan lah hari tu, mari dia sembang dengan saya. Dia beritahu saya sekarang sedang mengesahkan buku Encyclopedia Fiqh Kuwait. Di mana buku Fiqh Kuwait tu macam buku Dibian tu lah, buku yang menyeluruh. Ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya. Saya ingat Kuwait, Mausu'ah Fiqh Kuwait itu dalam 30 jilid rasanya, tak pun 20 lebih, mana banyak lah ya. Jadi DBP terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, baguslah ya. Untuk tuan-tuan baca lah tu. Kalau untuk kami bahasa Arab pun dah cukup, tapi bahasa apa dia terjemah ke Melayu? Untuk menjadi bacaan tuan-tuan lah, tuan-tuan boleh beli dan baca kalau dia dijual lah, dan saya yakin dia akan dijual. Takkan dia tak jual kok, simpan dekat DBP aja. Tak, DBP biasa dia keluarkan buku dan dia jual lah ya. Dan dia satu perkembangan yang baik lah, untuk kita semua memahami fiqh dengan lebih jelas lagi. Tidaklah kita satu skop aja ya tak? Satu aliran aja, satu kepahaman aja. Memang dunia hari ni perlu kepada keluasan. Dan saya sokonglah mufti kita pun sokong usaha itu. Dan saya ingat daripada awal lagi dia dah minta nasihat. Jadi bila ahli agama tertinggi seperti mufti, of course lah Selangor, ya tak? Bagi green light, dia buat lah. Lepas tu dah siap, dia sahkan lah ya. Bukan sah makna dia yang buat checking, apa? Buat semakan terakhir lah. Dia cakap dia dalam proses semakan terakhir. Sebab tu lepas ceramah di sini tu hari, dia pergi ke hotel, apa hotel tu? Kat Shah Alam tu. Ya tu saya ada kerja lagi ni, saya nak pergi ke hotel tu. Ada apa Ustaz? Ni lah tengah buat semakan terakhir untuk Encyclopedia Fiqh Kuwait tu lah. Saya kata hebat. DBP keluarkan buku tu. Ya. Okey. Kat mana tadi ya? Lupa lah. Sebelum sebut Kuwait dah apa tadi? Bismillah. Minum dulu lah. Nak kata lapar pun tadi makan lewat. Lepas kuliah. Dah tak ada kuliah tadi. Lepas isyak makan. Bismillah. Kat mana nak sebut tadi ya? Sebelum sebut Fiqh Kuwait tu. Ya, najis. Renjis ya? Renjis boleh lah. Jadi Dibian tadi, sebut diam pasal apa sebut Dibian tadi? Ya. Baik. Ala kulli hal, tak riba ke, tak bawah ke, tapi disebutlah hadis tu, fada'a bima fanadahu walam yaksilhu. Nabi minta air, kemudian Nabi merenjih-renjihkan sahaja, dan Nabi tidak membasuhnya ya. Dan keringanan tu hanya pada basuhan saja. Air kencing tu masih dianggap najis oleh majoriti para ulama. Dan disebutlah oleh ulama-ulama kita, macam dalam konteks moden tu, Syekh Dibian tu disebut dalam buku Fiqh Taharah beliau yang banyak tu lah. Dalam bab ni lah, bab najis tu dia memang ada sebut. Dia kata memang air kencing bayi lelaki ni dia masih najis. Wa innamat takhfif fi taharatihi faqat. Dia cuma diberi keringanan dari sudut penyuciannya sahaja. Dalam taharahnya sahaja. Dalam tathhirnya sahaja, bukan taharahnya. Kalau taharah merujuk kepada benda tu najis ke tak najis, which masih najis lah. Yang diberi keringanan bukan taharah, tapi tathhir, penyucian ya. Ala kulli hal, kita hanya renjih-renjihkan sahaja, dan hikmahnya begitulah. Dan yang lebih menarik tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi, dia ni pun ulama mazhab Syafi'i, tapi dia lebih kepada usuli lah. Dia ni ulama usul ya. Dan kalau dia syarah kitab-kitab ulama lain pun, dia lebih syarah kepada usul lah, mana kaedah-kaedah syarah apa itu ini. Di mana dia ada sebut lah, dia nukilkan oleh ulama-ulama kita, selain daripada perbezaan struktur atau fizikal air kencing lelaki dan wanita, selain daripada ada hadisnya, hadis qauli, hadis fi'li, perbuatan Nabi tu, buat mai budak kencing Nabi renjis, dan qauli juga,
Mana qauli? Nabi sebutkan jelas, antaranya hadis Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib dan beberapa sahabat yang lain, di mana Nabi kata yundah min baulil ulam wa Nabi kata yundah min baulil ulam wa yurash min baulis sabi. Bukan cerita tadi kita. Nabi kata yundah min baulil gulam wa yuksal min baulil jariyah. Ataupun setengah riwayat yurashu min baulil gulam wa yuksal min baulil jariyah. Itu qauli. Nabi kata direnjiskan najis budak lelaki, yakni yang tak makan apa-apalah selain daripada susu ibunya, yang breastfeeding kan, dan dibasuh najis wanita. Jadi ada hikmahnya perbezaan fizikal. Dia ni kecil budak lelaki macam ni, nipis apa itu ini, tak meleret. Lepas tu dia pun tak melekat pada tempat. Perempuan dia tebal dan dia muntin, dia busuk, kata Qardawi, dia busuk. Selain daripada dia melekat pada tebal, melekat lah. Selain daripada ada sunnah fa'liyah, perbuatan Nabi, qauliyah, kata-kata Nabi. Lebih utama juga dia kata kerana mungkin mengikut penelitian dia lah, bayi lelaki ini lebih didokong berbanding bayi wanita. Ya ke? Anak pun tak pasti lah. Tapi dia sebut, dia kata inna zukur arfa' bin nufus fayaksur alhamlu bihi fanasabat takhfif. Dia kata biasanya orang lebih suka kepada bayi lelaki untuk dokong, lalu banyaklah dokongannya. Maka syarak pun memberi keringanan akan ia, which is logically mungkin betul lah. Maksudnya ini satu bentuk keringanan yang diberi oleh syarak. Kemungkinan kerana orang lelaki ni lebih banyak dokong lah bayi-bayi lelaki, kerana orang ni lebih banyak mendokong bayi-bayi lelaki berbanding bayi-bayi wanita. Mungkin kalau tidak sekarang pun, zaman-zaman dia dulu lah, mungkin dia tengok kan masyarakat dia kan, bayi lelaki banyak didokong ni berbanding bayi wanita. Boleh jadi bayi kanak-kanak ni kan dia macam okey sikit, bayi lelaki ni kan jenis buah sikit kata kan, banyak kena pegang lah. Mungkin lah dia tengok macam tu. Ala kulli hal, memang ia satu bentuk rukhsah lah, kerana berbeza sekali dengan najis-najis yang lain. Kalau najis mughallazah, susah nak cuci dia, entah dengan tanah lah apa gitu ini. Begitu juga najis mutawassithah, kena basuh dengan air. Tapi yang ni basuh dengan tanah pun tidak, basuh dengan air pun tidak, hanya sekadar merenjih-renjihkan ia. Jadi ia memang satu bentuk keringanan yang diberi oleh syarak specifically. Di mana keringanan ni kadang-kadang syarak bagi macam ni, ini panggil rukhsah syar'iyyah. Kata mata ya. Macam jamuk semayang, macam qasas semayang, itu rukhsah syar'iyyah, memang rukhsah yang syarak bagilah. Satu lagi dia panggil rukhsah juga, tapi bukan syarak bagi sebenarnya, kita yang bagi. Tapi dalam tujuan yang sama lah, untuk keringanan. Macam kita lihat dalam fatwa-fatwa yang ada, global baik, tempatan baik, banyak telah mengambil pendapat yang ringan, taisir ala nas, untuk nak memudahkan masyarakat. Itu juga satu bentuk rukhsah, tapi bukan syarak bagi, kita yang bagi di atas dasar-dasar tertentu nak memudahkan orang. Kalau dalam konteks kewangan, kita nak pastikan kewangan berjalan. Sebab itu kita banyak pilih yang mudah-mudah lah, yang ringan-ringan, yang tidak rumit sangat lah. Kalau rumit sangat tuan, tuan-tuan nak main kutu, tak boleh. Kutu haram menurut majoriti ulama dan hak standard mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak buat rumah, kena bagi duit semua dulu, lepas tu baru dia buat. Kalau bagi sikit-sikit secara beransur-ansur, goroh lah, haram lah. Majoriti ulama tak pernah dulu, tapi kata-kata dah memilih yang mudah-mudah je. Kadang-kadang mazhab Syafi'i, kadang Hanafi, kadang Hambali. Kita dah rentah dalam banyak hal. Ini secara asalnya dia bukanlah satu bentuk rukhsah yang syarak bagi, dia bukan rukhsah syar'iyyah, tapi tarakhus dia panggil, mana kita nak mengambil yang lebih rukhsah, yang lebih ringan lah. Macam saya cerita dulu kan, kata-kata Jakim baik, Selangor baik, negeri-negeri semua ambil kalau kita berbalut tak perlu digabungkan dengan wuduk dan tayamum, memadai dengan wuduk sahaja, dan tempat itu kita sapu, that's it. Kalau lebih ringan lagi, sapu pun tak payah, wuduk aja dah, yang balut tu tak payah buat apa.
Pasal tak ada nas yang betul-betul solid dalam bab ni. Ada yang kata begitu. Qardawi pun dalam buku fiqh taraf beliau seakan-akan dia cenderung kepada pendapat itu. Tapi tak apalah, kita ambil pendapat yang bertengah. Itu rukhsah juga tuan ya. Macam saya, kalau tuan-tuan tanya satu-satu isu, kadang saya bagi tahu jawapan yang paling ringan. Ya. Nampak? Untuk nak memudahkan orang yang bertanya. Dan specifically memang ini juga dilakukan oleh ulama kita. Ulama besar tuan, nama dia Tajuddin As-Subki rahimahullah. Bapak pun Subki, dia pun Subki. Cuma bapak Taqiyuddin Subki, anak Tajuddin Subki. Yang mana maklumlah mazhab Syafi'i tuan, kalau kita buat jual beli tak boleh bai' ghaib. Bai' ghaib ini maksudnya barang tak ada dia majlis akad, barang tu ada. Kalau tempahan barang tak ada tak apa. Ini bukan tempahan, ini memang akad jual beli. Tapi barang tu tak ada di majlis akad, dan kadang barang tu ada duk rumah kita ke, duk kampung sebelah ke, bahkan negeri sebelah. Mazhab Syafi'i tak sah, bahkan haram, tak dibenarkan sama sekali. Dia panggil bai' ghaib. Jelas dalam mata Abi Syuja' pun sebut bai' ghaib tak boleh. Dia panggil bai'u ainin lam tusyahad la yajuz. Matan kata begitu, kita hafal lah matan tu. Tapi Tajuddin Subki bila dia ditanya, dia kata apa? Boleh saja diamalkan, la ba'sa bihi fa inna nas yahtajuna ilaih. Kerana pada hari ini orang memerlukan kepada jual beli seumpama itu. Tuan-tuan beli online tu kan, kalau betul-betul ikut standard mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tapi kalau tak boleh, macam mana kita nak jual beli pada hari ini? Perubahan hukum berdasar pada masa, zaman, tempat dan keadaan itu perlu dan mesti berlaku. Cuma itulah konteks muamalah lah, kewangan. Tapi ibadat pun sama juga, dalam setengah-setengah keadaan, walaupun dia banyak yang fix. Nak cerita itulah rukhsah tu. Jadi kita kena faham juga kemudahan yang diberikan oleh ustaz-ustaz tertentu, ulama-ulama tertentu, bahkan majlis-majlis agama atau otoriti fatwa, resolusi tertentu memberi kemudahan, itu rukhsah juga tuan. Tapi inilah yang kita bincang ni, rukhsah syar'iyah, yang disebut oleh Ibnu Daqiq Al-Aidi. Ini satu bentuk rukhsah, kerana budak-budak lelaki ni memanglah selain daripada fizikal dia tu, dah ada nas dia tu, dia ada hikmah, wisdom yang tersendiri. Salah satunya ia memudahkanlah, dan agama kita memang nak memudahkan dalam banyak hal. Apa minit dah? Oi, kejap 30 minit lah. Boleh ada tanya apa-apa tak bab tu? Atau bab lain juga? Terpulang. Habis tu. Nota ana panjang. Malam tadi ana study bab ni tuan-tuan. 29 muka surat. Tapi ana dah rangkum lah, dah rangkum. Tuan-tuan ingat mari mengajar ni dengan rangkum je, tak payah buat study. Ana sebelum kuliah ni tuan, kurang-kurang 2 jam ana baca buku, study balik, buat nota balik. Walaupun mengajar tak adalah ajar semua, tapi semua nak ada dalam kepala otak, baru mengajar best. Betul tak? Kalau tak buat persediaan, tak boleh mengajar tuan. Anak tak tahu lah orang lain kan, dan yakinlah orang lain pun sama, mesti ada persediaan, mesti banyak buat rujukan, mesti itu dah ini ya. Tapi okey lah tu, boleh faham jadi najis mukhaffafah rangkumannya najis yang diringankan oleh syarak. Dia tetap najis tapi penyuciannya itu, dan dia merujuk kepada air kencing sahaja, bukan berak, air kencing sahaja. Bayi lelaki yang tidak makan atau minum melainkan susu ibunya, seumpama kata Nawawi, lam yakul ala sabili takziyah, maksudnya dia susu ibu ni memang tak samalah dengan makan-makan yang lain. Kalau makan lain tak boleh dia susu ibu bawah 2 tahun, tapi dia makan macam-macam. Nasi pun kita bagi makan, betul tak? Susu botol tak kira, dia mesti susu ibu. Dia mesti rodnik ni merujuk kepada susu ibu. Tak boleh. Lagi pula bila dia minum susu yang bukan ibu, susu yang berbagai-bagai yang ada dalam pasaran tu, air kecil dia jadi macam susu tu lah, mau kuat tuan. Kalau anak yang minum susu selain susu ibu ni, kalau dia kencing, tak kisahlah makan susu apa pun, biasa dia kencing ada bau dia kuat, tak kira bayi lelaki, tak kira bayi wanita, setahu saya lah. Nampak? Okey, nak tengok je ada poin ni ke tak. Dan ada soalan ada nak tanya? Kalau tak ada nak tutup poin terakhir. Apa dia? Ya.
Okey. Nah, yang dimasukkan yang tak makan apa-apa tu maksudnya dia memang tak makan apa-apa secara lazim atau rutin lah. Adatnya kita memang tak bagi makan apa-apa. Tapi once while, kita once while tu mungkin lah 2-3 minggu sekali ke. Maksudnya kita tak adalah bagi dia makan betul-betul. Dah bagi makan nasi hari-hari tak boleh lah. Tapi once while kita suap dia bagi rasa ke apa. Makanan-makanan yang lain itu tidak mengapa dan masih termasuk dalam bayi yang tidak makan apa-apa. Janji dia susu ibu je. Memang dia susu ibu aja, cuma once while. Mungkin macam Haji cakap tu, masa tahnik kita bagilah dia tamar sikit apa gitu gini kan. Bagi madu ke, bagi apa lagi? Air kelapa bagi. Kita kalau nak tahnik satu rulang semua ada. Ada air zam-zam lah, ada buah tamar lah, ada manisan lah, ada gula lah, apa lagi? Berbagai-bagai saya tengok banyak kan. Saya tahnik tuan-tuan, saya minta 2 je. Air zam-zam dengan buah tamar. That's it. Saya kata tak payah banyak-banyak lah. Kalau buah banyak saya makan, bukan budak tu. Tapi letak cincin lah. Lepas ya buah tamar apa gitu gini kan, dia gesek cincin tu kat mulut anak. Saya tak tahulah apa kelebihan dah. Mungkin petuanya kot, orang tua-tua dulu kot. Saya ni orang muda, saya tak minat sangat benda-benda macam tu. Saya betul-betul ambil tamar, air, that's it. Kadang nak bagi rasa lah budak tu kan. Itu tahnik ala kulli hal, kalau dia tahnik tu dia bagi tamar ke apa, maka, bukan banyak mana pun, sikit macam gitu je, maka dia masih termasuk sebenarnya, asalkan dia all the time memang dia makan susu ibu lah. Once a while kita bagi dia rasa makanan-makanan tentu, suap nasi sikit ke, tak ada masalah sama sekali. Mungkin waktu tu kita basuh lah, tapi waktu yang lainnya dia makan susu ibu tu kita teruskan macam biasa. Tak ada syarat dalam masa 2 tahun tu sekali pun tak boleh bagi makan selain susu ibu. Tidak sampai tahap macam tu. Maksudnya kelaziman, rutinnya, adat, kebiasaannya hari-hari memang minum susu ibu lah, tak minum atau makan yang lain. Cuma once a while kita bagi dia rasa, tak ada masalah sama sekali. Tapi kalau selalu tak boleh nanti dia tak termasuk lah. Dia mesti basuh macam biasa lah ya. Tapi secara syaratnya begitulah. Tapi tengoklah kalau bayi tu kencing banyak sangat, bau pun busuk, mana tahu kan. In some circumstances, dalam some case, maka digalakkan kita basuh juga sebenarnya. Mungkin kalau kita tak basuh pun secara syarat ia telah bersih. Tapi kalau banyak sangat, busuk pula tu bau, maka digalakkan kita juga basuh sebagaimana air-air kencing yang lain ya. Jadi kadang-kadang nak tengok juga ya. Boleh. Ada soalan lagi tak? Ada soalan nak tanya apa-apa? 40 minit boleh berhenti lah. Lagi 3 minit. Ya. Ya. Okey, pakaian kena kencing kena pakaian kita, boleh buat solat atau tidak? Kencing tu macam mana tu? Mana? Seluar ke baju? Kalau baju mustahil lah. Dokong kena pakaian kita. Samalah konteks tadi. Ya, mana bayi lelaki kita dokong dia kencing atas pakaian kita, renjih je lah ya. Renjih saja sudah dikira suci lah ya, macam hadis saya baca tadi lah. Hadis Nabi yuksal min baulil jariyah wa yuntuh au yurash min baulis sabi, jelas Nabi sebut ya, direnjih najis bayi lelaki dan dibasuh najis bayi wanita. Hatta Nabi pun, Nabi tak tahu riba, dia kencing, Nabi ambil air renjih-renjih aja, tak payah basuh ya. Secara syaratnya begitulah. Tapi kalau nak basuh digalakkan, ia lebih bersih sebenarnya ya. Nampak? Boleh. Tapi kalau renjih pun dah kira bersih dah, tak najis dah. Tapi tengoklah, kalau kita rasa tak selesa kita basuh lah. Renjih sudah memadai ya. Kalau basuh itu lebih baik sebenarnya, ia lebih menyucikan. Macam mandi wajib lah. Awak satu isteri tak apalah kan, sekali mandi aja. Tapi kalau 3 isteri, 3 jima contoh, mana tahu kan ya. Kena 3 kali mandi ya, 3 kali mandi. Sekali mandi dah cukup. Macam berak kencing juga, awak berak 10 kali wudu kena ambil.
Sekali je kan? Sekali je berwuduk, mengangkatlah semua hadas itu. Sekali je mandi wajib, mengangkatlah semua hadas itu. Yang tadi kecil ni besar. Perempuan junub pun ada. Mandi wajib pun haid pun ada. Mana tahu kan, sebelum dia mandi, sepatutnya bila dia dah habis haid, dia mandi dulu, baru dia boleh digauli suaminya. Suami tak sabar, contoh kan, mandi belum lagi, putus haid dah jima. Jadi perempuan tu dah ada dua hadas besar. Dia ada haid yang dia perlu mandi wajib, dan dia ada junub juga. Habis tu kena mandi dua kali ya. Satu junub, satu haid. Ataupun macam tadi, dia dah jima, dia kena jima dua kali, dia kena mandi 3 kali kalau 3 isteri. Sekali dah memadai, sudah terangkat lah. Tapi kalau dia nak mandi 2 kali sebab dia 2 isteri, 2 kali jima, contohlah. Ataupun 3 kali sebab 3 isteri 3 kali jima. Ataupun seorang isteri, tapi 3 kali jima, mana tahu kan. Tapi kalau seorang isteri 3 kali jima, dia sekali aja, dia tak digalakkan lebih lah. Tapi kalau dia 3 isteri, 3 kali pertemuan, digalakkan ikut pertemuan tu lah. Dan Nabi kata fa innahu athhar wa atyab wa azka. Kalau mau mandi lebih banyak, itu lebih bersih, itu lebih menyucikan. Ya. Tapi sekali dah cukup, sama lelaki ni pun. Ya. Renjih dah settle. Tapi kalau nak basuh, itu lebih baik. Nampak? Boleh, ada soalan lagi? Tak ada nak pergi makan. 40 minit, okey tu? Cukup Endara Gogi sebut pengajian orang dewasa 40 minit saja. Lepas tu dia boleh rehat lah, pergi makan ke apa kan. Okey lah tu, next nanti kita akan sambung kategori yang ketiga, Al-Qismus Salis Minan Najasat, the third type of impurity, merujuk kepada An-Najisu Al-Mutawassit, najis yang mutawassit, ataupun An-Najasatul Mutawassitah, najis yang mutawassitah, yakni yang berada di tengah-tengah, berat pun tidak, ringan pun tidak. Ini kesemua najis-najis yang ada dalam dunia ni lah. Selain daripada najis mughallas anjing babi, dan juga najis budak bayi lelaki yang minum susu ibunya saja. Hak lain tu semua dipanggil najis mutawassitah. Darah kita, darah haiwan apa gitu ginilah. Nanti kita akan bincang juga about darah ni. Darah ni dia agak kritikal. Ada darah manusia, ada darah haiwan. Haiwan yang halal dimakan, haiwan yang haram dimakan, dan ikan juga. Dia ada sedikit kepahaman lah di situ. Ada member tu ditanya, apa hukum makan ikan yang tidak dibasuh darahnya? Sebab kepuk lekor tu, orang buat kepuk lekor tu, ikan tak basuh betul-betul tau. Kadang-kadang dia blend sekali dengan najis dia, darah dia, macam mana boleh makan tak? Maka dia kata tak boleh, haram. Boleh masuk neraka tu. Ramailah orang membetulkan balik, menegurnya. Saya pun ada sentuh juga dulu isu tu. Saya buatlah YouTube, puluh-puluh ribu juga view, orang minat. Bila orang tegur selebriti, orang minat. Kita bukan nak tegur selebriti ke apa, tapi dah benda tu perlu diperbetulkan lah. Which is memanglah mazhab Syafi'i, semua darah adalah najis, ya, tanpa pengecualian lah. No exception lah. Darah manusia, darah haiwan, darah ikan, semua najis. Dan wajib dibersihkan sebaik mungkin lah. Melainkan najis-najis yang melekat, kalau haiwan, daging itulah tak apalah, dimaafkan lah. Najis ikan juga dimaafkan, yang melekat pada daging lah, yang tak dapat dikeluarkan. Mana mungkin darah tu betul-betul hilang daripada daging, daripada isi, tak mungkin lah. Awak basuh macam mana pun dia tetap merah. Ya. Yang tu tak apa, tapi the rest, darah tu wajib dibasuh dan tak boleh dimakan sama sekali. Makan darah mana boleh. Tapi hari ni tuan-tuan, fatwa global baik, fatwa tempatan baik, saya tak tahu negeri-negeri yang lain, tapi wilayah lah sebelum ni telah mengambil pendapat yang mengatakan bahawa dalam industri-industri yang besar, yang mana ikan tu dia tak basuh atau tak basuh betul-betul lah, dia terus proses dengan darahnya, bahkan dengan najis-najisnya. Dia kata dia beri keringanan lah dalam bab ni, untuk kita ambil pendapat yang kata ikan ni tuan-tuan dia halal. Ikan tu sendiri, najisnya, perutnya dan juga darahnya. Tapi tuan-tuan masuk rumah, basuh lah, buanglah najis apa gitu gini, darah basuh.
Ini industri yang besar-besar. Tuan-tuan makan fish oil kan bagus kan, omega kan. Saya hari-hari makan fish oil tuan, hari-hari sejak 10 tahun yang lalu. Allah, khasiat banyak lah fish oil ni, omega. Saya dulu kolesterol agak tinggi jugalah, tak tinggi lah, tapi over the border lah, macam lebih lah kan. Lepas tu saya jumpalah kawan saya ni di satu surau. Dia kata, Ustaz, saya dulu kolesterol tinggi, saya makan fish oil rendah, alhamdulillah. Saya pun amalkan lah. Ada seorang lagi, Haji Nazri, dia Haji KPIBG, sama juga, dia beritahu saya dia dulu dia tinggi, tiba-tiba dia makan fish oil rendah, tapi fish oil yang dikeluarkan oleh satu MLM lah, dia pun jadi ejen dan jual juga MLM. Saya pun beli dia punya fish oil tu, saya pun jadi ejen juga dulu. Cerita lama lah kan, 10 years ago. Tapi lah ni saya beli kat farmasi je lah ya. Lebih murah, pasal kalau MLM ni mahal, 2 kali ganda harga market. Patut sebotol RM20, dia jual sampai 60, 70, even 100 pun ada ya. Benefitnya sama, cuma MLM ni dia lebih kepada commission apa gitu ini ya. Nak-nak engineer piramid kan. Cerita dia, fish oil ni bagus tuan-tuan ya. Dia untuk kelancaran darah, khasiat-khasiat dan zat tambahan, dan of course lah untuk mengelakkan penyakit-penyakit tertentu seperti stroke. Dia bagus lah kan. Dan saya dulu memang selain kolesterol saya agak tinggi, darah saya memang pekat. Darah saya pekat. Saya pernah pergi test ambil darah kat PASLab. Tahu PASLab? Ya. PASLab tuan, saya pernah pergi beberapa kali untuk cek penyakit lah ya, tak mahal pun, berapa ringgit je. Di mana saya pernah pergi di akhir tahun, orang macam ni, tapi mostly Chinese lah, Chinese. Saya pun tanya dia pun Cina juga. Dia bukan doktor lah, tapi farmasi kat situ lah, mana pharmacist, orang yang menguruskan tu lah, mana orang lab tu lah. PASLab ni, tahu PASLab? Kan ada iklan besar-besar tu. PASLab ni kalau tuan-tuan nak buat apa-apa, uji kaji ke apa, nak cek penyakit ke apa, pergi ke PASLab. Dia ambil darah, dia run lah anda penyakit apa gitu gini. Ya. Tapi bukan mahal lah, mana ada bayaran, pasal dia syarikat, dia swasta. Jadi dia ambil darah saya, dia beritahu saya darah awak ni pekat ni. Dan saya kalau pergi farmasi pun untuk ambil cek darah hujung dicucuk kan kalau farmasi pun dah ada cek-cek juga kan, cucuk pecik, susah keluar darah, memang darah saya pekat. Yalah, biasa kolesterol tinggi darah pekat lah. Bahaya darah pekat ni tuan. Sebab tu setengah orang darah pekat ni boleh jantung, dan sebab jantung pun memang darah pekat, di samping selalu sempit. Jadi once saya makan yang tu kan, alhamdulillah lah, darah saya pun cair, kolesterol saya pun turun. Bukan nak promote barang, tidak. Dah dia tanya ada kelebihan ke tak, saya beritahu lah. Dan saya alhamdulillah lah, kalau nak kira yang lain-lain tu okey lah, tak ada penyakit apa. Di samping kawan-kawan kita yang bayar saya bakal lebih muda pada saya, dah ada darah tinggi, dah ada kecil mana. Saya asid urik saya tinggi sikit lah. Saya daripada dulu asid urik saya memang tinggi, tapi alhamdulillah gaut belum kena lagi. Waliyazubillah lah tuan-tuan. Sebab saya favourite daripada kecil sampai sekarang tom yam. Seminggu 2-3 kali memang makan tom yam seafood. Mam tadi pun makan tom yam seafood. Saya suka tom yam, sebab tu saya asid urik tinggi sikit. Tapi masih terkawal lah kan. Ya. Ala kulli hal, pasal apa sebut pasal minyak ikan tadi? Jadi tuan-tuan makan fish oil tu, tuan-tuan ingat dia basuh sekor-sekor ke ikan tu? Tak ada, dia proses semua, dia cuci lah. Tapi tak adalah dia buang perut, dia basuh darah ikan everyone. Tak ada tuan. Itu industri tuan-tuan, dunia punya. Dia proses bertan-tan punya ikan. Awak ingat ada masa ke nak cuci semua tu? Lepas tu fatwa kata, untuk industri yang besar-besar, okey je. Dan dia tidak membawa mudarat apa-apa. Lagi satu, darah ikan ni pun ulama khilaf. Bukan semua kata haram. Tapi tuan-tuan makan di rumah, cucilah. Ini cerita. Jadi dia kena tengok lah. Tak semudah kita jawab, tak boleh, haram, masuk neraka. No. Not as simple as that. Ya. Tapi sebab tu tuan, dalam konteks hari ni, hukum ni tak cukup kita baca buku. Kita kena lihat fatwa semasa, kena tengok standard semasa bagaimana, globalnya, tepatannya. Ya. Kalau kita sekadar rujuk buku, sebenarnya kita akan banyak buat silap. Kerana sudah berubah banyak hal. Ya.
Oh, ikan yang diberi makan najis lah. Ikan yang diberikan najis, bukan ikan sajalah, apa-apa haiwan, termasuk ikan jugalah ya. Kalau dia diberi makan najis, itu dalam fiqh kita sebut al-jalalah. Al-jalalah ni ialah haiwan-haiwan yang memakan benda najis lah. Ya. Maksudnya mungkin kita beli ikan, kita bagi ikan kita tu najis kambing ke najis, tak kiralah najis haiwan halal dimakan, tak ada dimakan, tapi yang kita bagi tu najis. Itu dia panggil al-jalalah. Dan dalam buku sunan lah, hadis-hadis yang sahih, saya tak pasti lah Abi Daud ke apa, tapi hadis tu top juga, di mana Ibnu Umar kata nahan Nabi an aklil jalalah, Nabi larang memakan haiwan yang memakan najis. Ya. Sebab itu majlis ulama kata memang tidak boleh memakan haiwan yang memakan najis, tak boleh. Cuma mereka berbeza-beza hukumnya, sama ada haram atau makruh. Di mana saya tak pastilah majoriti atau tidak, tapi ramai yang kata ia makruh sahaja, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kita makan haiwan yang macam tu, dia makruh sahaja. Itu pun berbagai-bagailah pendapat mereka menentukan makruhnya itu. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, standard ke tidak, saya tak pastilah, tapi ada berbagai-bagai pendapat lah. Kalau ikut Nawawi, dia kata kalau haiwan tu memakan najis dan dia berbau najis, makruh. Tapi kalau dia makan najis tapi dia tidak berbau najis, maka ia boleh dimakan. Ya. Kalau bau najis, itu makruh lah. Kalau tak bau najis, ia masih boleh dimakan. Tapi perbuatan memberi makan najis kepada haiwan, itu perbuatan yang tidak boleh sama sekali. AKA haram lah. Haram tentu bagi makan najis kepada haiwan. Perbuatan tu memang haram lah. Tapi nak makan haiwan tu, kena tengok. Kalau dia bau, makruh kita makan. Tidak haram, makruh saja. Tapi kalau dia tidak berbau, harus. Tak silap saya, ini juga standard mazhab Syafi'i. Nanti saya semak balik. Saya pun lupa. Fiqh pemakanan ni, dulu-dulu saya ada ajar jugalah di satu masjid, satu surau. Tapi mereka dah tukar subjek. Jadi saya dah jarang baca fiqh berkenaan. Tapi saya tahulah basic dan fundamentalnya. Haiwan yang makan najis disebut sebagai jalalah. Dan parameter dia ada beberapa yang banyak dalam bab ni. Parameter dia tak silap standard mazhab Syafi'i lah. Kalau dia berbau najis tidak boleh. Kalau tak berbau tidak mengapa. Ya, tapi walau bagaimanapun ada juga yang kata haram lah. Bagi makan najis haram terus. Bau tak bau kira haram. Ya. Sebaik-baiknya elak lah bagi najis tu. Boleh. Ada orang kata dulu ikan keli kan bagi najis mengepek-epek kan. Tapi saya pergi jumpa sahabat saya, dia pun pengusaha ikan keli, dia bela. Atas sepupu saya pun pengusaha ikan keli, tapi ya dah pasal dia ustaz juga kan. Tapi dia tak adalah bagi makan benda merepek. Dia memang bagi makan perut-perut ayam aja. Jadi kita nak pukul rata kan. Kata ikan, terutama ikan keli lah, najis. Ada setengah tu dia kata, saya tengok sendiri ustaz. Saya dah lah penggemar ikan keli. Dia cakap macam tu pula kan. Nak marah pun ada juga. Pasal saya pergi tengok sendiri orang beli ikan keli. Dia tak bagi makan benda merepek. Kawan saya dan saudara saya, sepupu saya, bapak sepupu saya. Ya. Jadi kita tak boleh lah buat pukul rata macam tu. Boleh lah tu? Cukup? Ada soalan? Cukup okey lah. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. 50 minit. Boleh lah tu. 53 minit.